Hai semua, and then thank you so much kerana menonton permulaan video aku, and then selamat datang kepada semua yang menonton. Wish, banyak kali aku bercakap ni. And then aku terima kasih, sangat berterima kasih kerana korang datang untuk menonton. Yelah, video ni hanya sekadar podcast je, macam untuk mendengar saja. Sebagai contoh, apa pun lah. Tapi untuk sekarang ni aku just buat macam ni je lah, untuk permulaan aku punya jalan cerita dalam YouTube ni. Jadi apa pun, korang just enjoy, and then tekan je music atau apa, tekan play, and then enjoy macam biasa. Itu je, tak ada buat apa, just dengar je. Okay, pada video kali ni, cerita yang aku nak sampaikan just korang tahu kan pasal childhood aku. And then lepas habis pada season yang aku akan buat ni, maksudnya season 1 ni, season 1 dia tak habis lagi. Dia akan jadi season 2 selepas iterasi. Jadi korang kena nantikan lah season 2. Okay, sekarang season 1, jadi aku tak akan buat pada season 2 lagi, sebab season 2 mungkin banyak keperluan yang aku kena buat. Jadi stay tune lah, okay, untuk season 2. Tapi korang kena ingat, season 2 dia berlainan pada season 1 yang korang tengok sekarang. Itu je. Dia berlainan tak banyak pun, tapi lebih cantik lah. Sekarang ni just korang dengar je. Yang aku harapkan sangat untuk korang just tengok season 1. Sebab kalau korang tengok yang untuk contohlah, dalam season 1 ni ada beberapa banyak kan season 1 yang aku akan buat. Lepas tu korang pergi tengok season 2, macam tak kena lah. Tak biasa kalau macam tu. Jadi lebih elok untuk korang siapa-siapa aku bagi awareness. Kalau korang nak tahu pada season 2 nanti, korang kena tengok season 1. Sebab apa? Banyak season 1 dari situ kisah kehidupan kita, macam-macam lah. Okay, tanpa kita membuang masa, mari kita mulakan dengan cerita aku pasal childhood aku. Okay, kisah pertama yang aku akan ceritakan adalah pasal, siapa di antara korang yang pernah hadap situasi macam aku? Pada satu ketika tu kan, waktu tu aku dah tak ingat berapa umur aku. Sebelum ni aku ingat, tapi aku tak ingat ni umur berapa. Tiba-tiba tak ingat. Aduh, ini adalah cerita pada childhood. Aduh, nampak aku ulang balik kan. Aduh, cerita dia begini. Masa aku nak pergi ke sekolah menengah, sekolah agama. Okay, tanya aku tak ingat aku darjah berapa, tahun berapa aku tak ingat. Lepas tu, on the way nak ke sekolah agama, aku ada ternampak satu macam, tak tahu dia bukan ular ke, dia macam binatang, haiwan. Dia tak berbisa, tapi dia pelik. Faham tak? Dia, korang pernah tak tengok serangga yang bentuk dia macam kaju tapi dia hidup? Faham tak? Tapi aku akan cuba macam tu. Dia lebih kurang berpelik, bentuk pelik dia macam tu lah. Tapi secara natural dia, aku jumpa paling pelik. Dia bentuk dia macam ular. Badan dia memang macam ular. Panjang dia tak panjang, dalam berapa jengkal aku rasa. Kalau ikutkan 3 ke 4 jengkal, dia tak panjang pun dah. Cuma yang aku pelik, and aku nak pergi kelas dah, nak pergi sekolah agama lah kan, naik basikal. Sekali aku, tapi nak waktu aku pergi tu lagi 20 minit nak waktu kelas nak bermula. Jadi aku pun kacau lah dia, situ sini apa benda, semua benda. Kacau. Tiba-tiba dia marah. Dia macam nak menentang aku lah. Dia nak patuk aku lah. Sekali aku tengok, comel kan, dia comel. Dia, dan aku nampak dia macam tak menyengat. Tapi sakit lah, dia macam dia pakai kepala. Lepas tu dia terpatuk aku. Lepas aku lepas. Tapi aku dapat rasakan sakit juga. Patuk tu laju. Macam aku dah tepis, tapi rasa lah haiwan yang dia patuk tu. Rasa. Padahal aku tak rasa, aku tak kena pun. Faham tak? Selepas pada kejadian tu, aku rasa pelik.
Dan aku macam entah, biarkanlah dulu kan. Nanti apa-apa aku fikir kan. Sekali lagi 10 minit nak masuk kelas. Okay, nak masuk sekolah agama lah, kelas nak mula. Jadi aku pun nak gerak. Lepas tu masa aku nak gerak, ada kereta lalu. Dia terlanggar lah. Haiwan tu mati. Aduh, aku tak tahu pula dia mati kan. Lepas tu patah balik. Lagi sikit je, lagi berapa kayu je nak sampai sekolah agama. Kira sembot nak belok straight dah sampai. Macam tu lah. Maksudnya jarak antara haiwan yang aku tengok tu dengan sekolah agama aku. Macam tu. Lepas tu aku tengok balik, aku patah balik, aku tengok ulat serangga tadi ataupun haiwan tadi tak ada mati total. Dan nampak kesan pijak kesan tayar kereta. Aku angkat dia, aku cari daun banyak-banyak, aku gali, aku tanam dia. Aku tak ingat, tapi aku rasa macam tu lah cerita dia. Lepas tu lagi 5 minit sebelah aku dah kelang kabut. Aku tengok dah dekat pukul 3 kan. So kelas pukul 3 start. Tu aku macam okay, aku cepat siapkan. Lepas aku pergi sekolah kamu. Terkejut. Dan aku tak sangka pula benda tu jadi kan. Okay, sudah. Itulah kisah dia. Maksudnya aku tak tahu itu spesies apa, haiwan apa, dari apa, haiwan ke ulat ke serangga aku tak tahu. Tapi apa dia comel, panjang berjengkal. Lepas tu dia patuk dia tak sakit. Dia tak pakai gigi lah, dia pakai kepala. Aku tak tahu itu warna, aku tak pasti, aku tak ingat. Okay, cerita yang seterusnya adalah cerita pasal waktu kita itulah nak balik. Faham tak? Okay, time korang pernah kan setiap kali petang nak balik, korang dah macam tak sabar yang saja pergi ambil uduk lama-lama dekat belakang tu, semata-mata bukan nak duduk depan sangat, dia nak duduk tepi pintu masuk. Faham tak? Sebab lepas doa dia terus lari. Faham tak? Maksudnya mudah lah untuk dia nak keluar. Dia orang yang duduk dekat depan soft pertama, soft kedua tu tak ada. Tapi aku pelik lah. Aku pernah sekali duduk kat tepi pintu, ada 2-3 orang marah aku. Macam pasal semua marah aku. Aku macam relax lah. Macam 2 orang yang duduk tepi tu, pada aku yang last. Faham tak? Aku waktu dah semua dah berdoa, lepas jamin last tu untuk Alhamdulillah Rabbil Alamin tu, aku baru nak bangun, diorang dah serbu lah. Faham tak? Diorang dah serbu keluar nak balik cepat kan. Aku sampai kena pijak kaki kan. Kaki dengan tangan. Sakit je. Dia macam tak, macam bukannya ke mana. Contohlah kalau yang naik bas, berapa nak kelang kabut? Betul lah. Yang boleh kelang kabut bila mak ayah dah sampai, dengan ada yang naik basikal. Antara dua tu lah. Yang tunggu mak bapa yang naik bas van, berapa nak berlari? Betul lah. Tak ada guna kan tu. Ada 2-3 orang marah kat aku macam, cepat lah lemak, kau lambat lah. Aku tu tengah doa masa tu, kata sabar lah, aku nak buat, aku nak ni lah ni kan. Tu diorang macam cepat lah lemak, kau ni. Aku memang panas gila. Ada satu hari tu memang aku dah gila panas gila. Aku panas sangat-sangat. Aku pati orang yang selalu cakap aku kan, yang depan-depan aku tu kan, dia selalu macam memang kacau aku lah and totally kan. Lepas tu satu masa tu dia kacau aku lah. Dia buat macam tu ada yang waktu solat tu lah. Tapi yang okey, aku cerita pasal solat tu bukan solat asar tau. Okey, solat asar kira sebelum balik tu kita solat asar dekat bidik darjah. Ada kira dia lah, kira separuh tu untuk solat, separuh untuk kelas, macam tu. Okay, lepas tu budak tu memang aku target lama dah. Aku tak pandang remeh lah. Aku macam, kau tunggu. Aku macam niat je, kau tunggu, kau satu masa ni aku mati. Aku macam tu. Contoh tapi aku tak adalah pukul lah. Aku cuma nak bagi dia betul-betul sebab dia kacau macam hebat. Lepas tu ada satu masa tu aku macam dah tak tahan, dia tolak aku.
4 kali dia tolak aku. Setiap kali nak balik, dia akan tolak. Dia tahu aku duduk tepi pintu masuk tu kan, dia akan mesti ketolak aku dulu. Satu hari tu, dia duduk dekat tepi pintu kan. Aku dua orang selepas dia aku. Faham tak? Okay, dia sebelah hujung depan pintu. Kira dia selang 2 orang baru aku. Macam tu. Satu hari tu dia dah hamil, aku tolak sampai terbuka-buka dah bocor pintu tu. Mampus ya. Geram aku. Berhari buat aku macam tu. Terus tolak nasib tak kena pintu ada yang terhantuk lebam. Tapi aku tak beritahu mak aku lah. Just macam tu je lah. Lepas tu dah satu masa aku dah mana tak tahan dengan budak ni. Dia tinggi lah. Tapi memang aku tolak tu. Aku tolak pun dia berlebam. Lepas tu aku pijak kaki dia. Terus tu dah lama sikit aku pijak tangan dia. Sebab aku tak pendam. Tapi aku bagi pengajaran kat dia macam, ini yang balasan untuk kau yang selalu kacau aku. Aku je satu hari je. Esok dia datang. Dia duduk tepi pintu kan. Aku duduk tepi pintu kan. Dia tak tolak aku sampai sekarang. So, sorry tu. Tak apa. Kau jalan lah. Macam tu. Selalu aku tak kacau dia pun. Dan aku tak kenal pun dia. Tiba-tiba dia buat acah-acah gangster kat aku. Jadi tak salah kan beri pengajaran kat dia kan. Betul tak? Jadi apa pun, thank you so much kerana menonton. Dan itulah cerita terakhir daripada aku. And then video akan datang nanti, aku akan cerita lagi pasal cikgu aku. Dan jangan lupa stay tune untuk menunggu kedatangan season 2. Season 2 bila? Rahsia dan tak tahu bila akan datang. Okay? Jadi apa pun, jangan lupa like, comment and subscribe. And kalau korang rasa video ni bermanfaat ataupun ada salah silap yang aku pernah terlepas cakap, and then apa pun, thank you so much and see you in the next video and bye bye. Okay, bye bye semua.